Semua, hari ni saya nak tunjuk cara pasang benang mesin jahit tepi industri. Saya harap video ni dapat membantu anda. Okey, apa yang kita kena buat mula-mula sekali, kita kena buka bahagian belah bawah ni ya. Okey, cara dia tolak ke tepi dan tolak ke bawah. Okey, macam tu. Lepas tu buka yang bahagian atas ni. Kemudian okey, tengok tepi sini ada button push tu. Okey, tekan dan tolak dia ke tepi. Okey. Seterusnya kita nak buka bahagian tapak ni ya. Okey, macam mana nak buka tapak tu? Okey, tengok atas ni dia ada satu besi tu, tolak dia ke atas. Habis-habis tolak. Okey, tolakkan tapak ke tepi. Okey, macam tu. Okey. Mesin ni ada 3 benang ya. So, kita akan mulakan dengan benang ketiga, benang kedua dan benang pertama. So, dia ada 3 lubang dekat sini. Yang belah atas, kita akan masukkan daripada belakang ke depan. Okey, 3 lubang tu sama je. Lepas tu, lubang yang kedua ni pun daripada belakang ke depan. Okey. Okey, so kita masukkan dari belakang ke depan. Okey, dah lubang pertama settle, lubang kedua settle. Next, kita turunkan ke bawah, ke besi ni. Okey. Boleh nampak okey ada 4 lubang kat situ, tapi kita 3 benang, so kita guna 3 lubang sajalah. So kita mula daripada 3, 2 dan 1. Okey. Okey, ni benang yang ketiga ni kita masukkan dekat lubang yang ketiga ini. Okey. Masukkan macam tu. Okey. So next lubang kecil kat bawah ni boleh nampak kan? Okey, masukkan dekat lubang tu. Okey. Tarik jangan tersimpul ya. Okey, next tu kita akan masukkan dekat alur tu. Okey, nanti sekejap saya tunjukkan dekat alur dalam alur tu. Okey, sekejap. Okey, di bahagian ni. Okey, boleh nampak di bahagian tengah ni, dalam alur tu. Okey. Okey, so benang tu akan duduk dalam tu dan kita lilitnya pusing daripada atas, pusing. Okey, kita akan pergi ke lubang yang bawah ni. Okey. Okey, yang besi ni dia memang boleh laras ya. Dia untuk potongan kain. Adjust potongan kain. Itu fungsi dia. Okey, kita masukkan lubang bawah ni. Okey. Selepas tu kita turunkan dia sikit ke bawah. Okey. Okey, nampak benda hitam ni. Okey, kita akan masukkan lubang dekat lubang tu, benang yang ketiga ya. Sekarang ni kita buat benang yang ketiga dulu. Okey, masukkan terus je masukkan sampai dia tembus dekat bawah tu. Okey, tarik daripada bawah. Okey, macam tu. Seterusnya masukkan lubang yang kat bawah, yang bawah pada yang hitam ni. Okey. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke lubang yang lagi bawah. Sekejap saya adjust bagi nampak. Okey, lah yang bawah situ. Okey, so kat situ ada dua lubang. So yang benang ketiga ni kita akan masuk ke belah bawah, yang benang kedua kita akan masuk ke lubang yang atas sikit daripada tu. Okey. Ya, lubang dia dekat-dekat, so jangan confuse ya. Okey, yang ni yang lubang yang ketiga untuk benang yang ketiga. Benang yang ketiga, yang tu benang kedua yang belah atas sikit. Okey, next tu kita akan masukkan dia dekat sebelah sini. Sebelah sini tu dalam satu tempat tu dia ada 2 lubang ya. So yang benang yang ketiga tu sebelah kita, yang benang yang kedua dia sebelah sana, sebelah mesin. Okey, dia 2 lubang tu dekat tempat yang sama. Okey. So kita akan masukkan dia. Sekarang kita buat benang yang ketiga ni, kita akan masukkan dia pada lubang tu lah. Okey. Okey. Selepas tu kita akan masukkan lubang yang ni. Sekejap saya adjust sikit. Okey.
lubang yang ni. Boleh nampak Seterusnya lubang yang tu benang yang kedua masuk dekat situ. So benang yang ketiga kita akan masuk kat belah yang bawah ni. Okey. Seterusnya kita akan masukkan kat lubang yang atas sikit daripada dia ni. Okey, lubang yang ni. Okey. Okey, tarikkan dia naik. Okay, dia makin naik ke atasnya. Okey. Seterusnya kita ada lubang yang terakhir. Nanti saya adjust sikit untuk nampak. Okey. Okey, boleh nampak? Okey. Dekat. Okey. Sekarang saya dah gerakkan dia ke tepi. Nampak? Dia boleh gerak. Okey, ke tepi. So, boleh nampak tak lubang tu? Okey, nampak tak? Okey. So, sekarang ni kita akan masukkan dia. Kita akan adjust benang ni. Daripada sebelah sini akan pergi sebelah sana. Supaya senang. Supaya dia lebih senang. Okey, sebab ruang dekat sebelah sana tu lebih besar sikit berbanding sebelah sini tu. Senang sikit nak masuk. Okey. Jadi, kita masukkan. Ni, benang yang ketiga ni lubang yang terakhir. Okey, dia ending dia dekat situ. Ending yang benang nombor 3 ni dekat sini. Okey. So, seterusnya kita buat yang benang kedua pula. Okey. So, benang kedua tadi. Okey, itu lubang yang ketiga. First tadi kita dah masukkan lubang yang pertama, kedua yang ke atas kan. So, sekarang ni lubang yang ketiga. Okey. So, kita masukkan dekat lubang yang ketiga. Okey, kat situ. Okey. Masuk lubang bawah ni. Cara dia sama je. Sama je macam kita buat yang nombor 3 tadi tu. Okey, masukkan dia dalam alur tu. Sama macam buat yang ketiga tadi ya. Okey, lepas tu masukkan kat lubang yang belah bawah. Okey. Seterusnya adjust sikit benda ni, masukkan dia dekat yang warna hitam ni. Okey. Sama macam tadi juga kita masukkan daripada belah atas, sama je macam yang tadi. Okey, daripada belah atas tolak dia masuk sampai dia tembus dekat bawah ya. Okey. Tarik daripada bawah. Okey, seterusnya tarik. Okey. Seterusnya lubang yang ni ya. Okey, kita akan masukkan. Okey, masukkan ke lubang yang ni. Okey, tarik dia. Seterusnya lubang yang bawah. Bawah pada dia. Dia akan turun, lepas tu dia akan naik balik. Okey. Lubang yang tu. Okey. Seterusnya lubang yang ada dua di tempat yang sama. Yang macam tadi saya jelaskan tadi, yang ada dua tu. Boleh nampak kan? Okey, yang tadi yang benang yang ketiga kita masukkan dekat sebelah sini, yang sebelah dengan kita. So, ini benang yang kedua ni kita akan masukkan dia dekat yang belah dalam. Belah bahagian dalam. Dia ada dua lubang kat situ ya. Okey. Dia bukan masuk pada lubang yang sama ya. Dia ada dua lubang kat situ. So, yang belah ni benang yang nombor 2 ni kita masukkan dia dekat lubang yang sebelah sana. Okey, tarik. Seterusnya yang bahagian ini. Okey. Okey, adjust sikit boleh nampak kan? Okey. Masukkan. Okey, naik atas. Okey, seterusnya
Seterusnya, nanti sekejap saya adjust sikit supaya nampak dengan jelas. Okey, seterusnya kita akan masukkan benang ni ke sebelah sana. Kita akan keluarkan dia daripada sebelah sini ke sebelah sana. Cara dia just tolak macam tu, tarik daripada sebelah sana. Okey. Kat mana tu? Nanti sekejap saya tunjukkan. Kat mana tu? Dia dekat okey, sebelah sini. Boleh nampak kan? Benang tu keluar daripada sebelah situ. So, apa yang ada kat situ ialah nanti saya gerakkan ni, gerakkan. Okey, akan nampak satu besi kat situ. Besi tu akan terkeluar daripada situ. Okey, kat besi ni dia ada satu lubang kat situ. Okey, lubang tu. Okey. So, kita nak masukkan benang yang tadi kita masukkan ke sini tu daripada belakang ke depan. Okey, daripada belakang ke depan. Okey. Cara dia daripada belakang ke depan. Okey, macam tu. Nampak? Boleh nampak kan? Daripada belakang ke depan. Okey, tarik dia. Okey. Selepas tu, kita keluarkan balik ke sebelah sana. Okey, benang ni kita nak keluarkan balik ke sebelah sana. Okey. Benang tadi kita dah daripada sebelah sana kita dah keluarkan balik semula ke sebelah sini. So next satu lubang last untuk benang nombor 2 ya. Okey. Itu benang nombor 2 yang satu last, okey. Okey, keluarkan dia. Okey. Masukkan balik dia ke tepi. Bukan belah bawah tepi belah atas. Okey. Okey, so sekarang ni kita dah ada 2 benang dekat sebelah situ. 2 benang yang dah siap. Okey. Nampak kan? Okey, so sekarang ni kita nak buat benang yang pertama. Benang pertama ni benang yang masuk ke jarum nanti ya. Okey. Adjust sikit. Okey, boleh nampak besi yang atas tu. Okey, kita akan masuk kat situ yang lubang nombor 3. Okey. So, masukkan ke belakang, ke depan. Sama macam tadi juga. Masukkan ke lubang yang seterusnya. Sama je macam nombor 2 dengan nombor 3 tadi. Masukkan lubang tu. Okey. Kemudian lilit dia dalam alur tadi. Masukkan. Okey. And kemudian sekejap saya tunjuk. Kat tepi ni akan ada lubang tau. Dia ada 3 lubang kat situ. Just masukkan yang kat tengah-tengah. Okey. Dia ada 3 lubang kat situ. Masukkan je yang kat tengah-tengah. Okey. So, yang tengah-tengah. Okey. Masukkan, keluarkan. Okey. Seterusnya dia kat sebelah sini. Okey, sebelah sini ni nak kena tunjuk betul-betul. Okey. Okey, boleh nampak tak? Dia ada bahagian yang boleh gerak tu kat tengah-tengah. So, dia ada 3 lubang kat situ. Okey, 1 besi pertama, besi kedua dan besi ketiga. Kita akan kena masukkan dia daripada tepi besi pertama ni 1 lubang, besi yang kedua tu dan besi yang ketiga. Okey. So, cara dia kita gerakkan bahagian yang tengah tu. Tu dia boleh gerak tu. Bagi dia selari dengan lubang yang lagi 2 tepi kiri kanan dia tu. Okey. Dan kita keluarkan ke sebelah sana ya. Okey. Masuk lubang 1, lubang 2. Okey, tarik je lah dulu. Lepas tu kita adjust sikit. Okey, masukkan pada lubang yang ketiga. Okey, sekejap. Okey, lubang yang ketiga. Okey. Dah. Kemudian masukkan kat lubang yang atas jarum tu ya. Okey, masukkan dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Okey. Tarik. Okey.
Adjust sikit bahagian jarum ni untuk kita masukkan dia dekat jarum ya. Okey, first sekali kita letak dia dekat bahagian tepi ni ya. Bukan okey, dia ada ruang kat situ, just letak je dia dekat dalam ruang tu. Sekejap saya tunjuk. Okey. Lepas tu masukkan terus kat jarum daripada depan ke belakang ya. Okey, daripada depan ke belakang. Daripada depan jarum, okey, ke belakang. Okey, tarik dia. Okey. Okey, so kita ada 3 benang dah kat situ. Okey. Selesai yang tu, kita tutup balik. Yang belah bawah ni kita tutup. Belah tepi ni kita nak tutup, kita kena jaga 3 benang tu ya. Kena atas pada benda tu, jangan tersepit. Okey, just tolak je dia. Tolak je. Tolak kuat sikit. Okey, so tapak ni kita kena angkat benang tu, letak bawah tapak. Okey, tapak ni mesti atas, benang tu bawah. Okey. Tutup. Okey, tarik naik balik yang besi atas tu untuk masukkan tapak elok-elok. Okey, selesai 3 benang tu dekat sini. Mari kita cuba untuk menjahit. Okey, kita cuba tengok dia cantik ke tak cantik. Okey. Sekejap ya. Cara jahit macam biasa je. Okey. Okey. Okey, inilah hasil dia. Okey, jahitan cantik. Okey. Selesai cara pasang benang.